Saya malam ni bersama dengan dua pegawai di sini dan juga ada 10 anggota saya dalam buat kebuan di pub nama apa ni, UM Pub di Jalan nombor 41. Ingat nama tempat awal lah, di Kepong di Kepong ni. So di mana kita dapat tip off lah daripada orang awam mengatakan terdapat di sini apa ni JRO asing. So kita sampai tadi dalam pukul 12 lebih, hampir 12.50 lah malam ni. So kita buat apa ni pemeriksaan, dapati seramai 12 orang perempuan Thailand, 5 perempuan Vietnam dan juga 2 wanita Myanmar. Kebanyakan mereka ni dalam kurang 20-an umur mereka. So selain pada tempat di sini, ada juga satu tim saya di kawasan Maharajalela. So saya dipahamkan di sana pun kita buat tangkapan serupa juga. Tapi di sana saya belum tahu lagi lah berapa sebenarnya jumlah tangkapan yang kita percaya. So itu je lah untuk pagi ni. Terima kasih. Tuan, kat sini berlesen ke tidak? Setakat ni dia memang memiliki lesen dia sehingga hidup dah apa tak maknanya sah sehingga hujung tahun ni. Dari segi umur bagaimana Tuan? Umur tadi dalam kebanyakan mereka ni umur dalam 20-an. So selain pada ni kita akan juga bawa kita akan buat untuk demonstrasi lah. Lebih kurang ada beberapa orang yang kita nak buat demonstrasi lelaki yang pengunjung di sini. Tuan, perempuan ni dia memang base kat sini ataupun dibawa daripada luar? Kita tak pasti, itu kita akan dapatkan maklumat disikan kita lah. Sebab kita lihat tempat ni memang terdapat wanita asing bekerja. Jadi kita akan cuba dapat disikan. Kalau ikutkan dah berapa kali kat sini yang diserbu sebelum ni? Saya di IPK saya rasa kita hanya beberapa kali telah buat di sini lah. Berapa Saya kali ya? Ini kali kedua saya. Kali kedua. Tuan, kalau tengok kat dalam tadi ada tiang, adakah kat sini buat dari tiang? Tak ada. Tak ada, sini dia orang hanya datang, dia orang berhibur. Lepas tu nak jarun macam dia menemankan kebanyakan pelanggan minum tau. So cara macam mana Serta menari ya? saya rasa muzik yang diguna ni dia tak ada live muzik di sini. Dia hanya gunakan muzik yang apa dipanggil tu, muzik yang Atau pentas lagi? pentas tapi dia tidak ada live band. Dia tidak ada gunakan live band. Dia tidak ada macam kata orang tu buat macam apa yang extra lah, macam kalau bunga kita tak nampak lah sebab dia tak ada extra band. Cara tu kita tak pastilah. Kita pun tak nampak ada mana-mana kalau pandangan bunga tu malam ni. Dipercayai mereka ni lebih menemankan pelanggan minum sama. Tuan, customer berapa ramai? Lebih kurang dalam 40 orang. Lebih ramai, lebih kurang dalam 40 orang.